Now dah selesai parking dekat GPO. Ibu tak tahu ibu dapat naik cable car ataupun tidak. Kita akan tengok dapat ataupun tidak untuk naik cable car saja kan, sebelum nak sekolah esok kan, bagi diorang naik cable car. Kalau dapat lah, kalau ramai sangat tak boleh. Ibu ada kat sini, ibu tak tahu cable car on tak on sebab sekarang tengah hujan lebat tau. Ni, hujan lebat dia, hujan lebat. Jadi tak tahu boleh ataupun tidak untuk naik cable car. Tapi kita pergi tengok je untuk tengok harga lah. Aldina, satu kumpulan, jangan asing-asing. Lepas sekali kita akan tengok harga tiket dia. Okey, waktu hujan cable car still on, tapi disebabkan ibu rasa view tak nampak untuk hujan, jadi kita akan hold dulu. Tunggulah dalam 30 minit, macam tu kalau berhenti, kita akan naik lah. Sebab kita nak tengok view sebenarnya kalau naik cable car ni tau. Dia bukan sebab nak sonok-sonok dekat atas, so kita nak tengok view. Okay, so tunggulah tengok macam mana. Ni semua muka-muka yang tak dapat naik cable car sebab dah banyak kita pergi ni 6-7 tu. 6-7 kita orang plan lain. Kita nak pergi tu perlu langat. Tu yang cable car. Ini betul cable car. Cable car. Yang kita tak dapat naik ni. Tapi tak apalah, next time. Disebabkan kita tak naik cable car, kita orang terus naik kereta, tengok kabus. Tak nampak apa. Ya Allah, insyaAllah. Sejuk, memang sejuk betul ni. Ya Allah. Budak-budak akan nampak game-game ni. Memang bersepak lah game-game di sini kan. Memang racun kat budak-budak ni. Bahagian indoor game. Tapi ibu tak rasa boleh main sebab sekarang dah pukul 5. Kita orang bawa, ada orang yang enjoy je kat atas. Tak tidur je lah. Kita tanya yang lain dulu. Kalau ada orang tak nak, tak boleh. Siapa berani yang kita tanya? Siapa berani tu? Siapa berani? Yang itu aja. Yang tu je lah. Semua berani sendiri. Boleh perasaan. Pusing-pusing.
Ya Allah, tercabut nama aku. Tak pelik-pelik, tak sah mainan dekat genting ni. So kita akan ke mall lah. Diorang ni nak main tapi aku tak tahu lah, semua benda bahaya. So dah bagi dalam puas hati kan, naik dah juga kan, walaupun naik kereta. Tapi aku tak tahu daripada sini aku nak turun naik cable car atau macam mana. Aku tak pasti macam mana, tengok macam mana. Semuanya kena tengok Model ni kentang ni, model kentang. Bukan order Coca-Cola tak, kita tak order Coca-Cola. Tak, order kentang. Laparnya, lapar, sejuk je lapar. Okay, kita orang nak gerak balik. Nak gerak. Dah dekat mana, ada pokok kentang tadi. So, cukup dapat. Sudah dah tu. So, kita akan masuk laluan ni untuk gerak balik. Sejuk sangat, ya Allah. Wah, gunung ganang dia. Ya, mana kabel kau berhenti? Nasib baik kita tak naik. Kita berhenti tu. No. Ni tak boleh angin kuat. Ni, sejuk. Tak kita dah tengah tu. Kabel kau tengah berhenti ya. Itu disebabkan angin kuat. Dia batu royoh ayam. Betul kan ada semua. Selamat. Tak sakit lah kaki. Wis. Dia lepas hujan. Korang kena faham lah sejuk dia macam mana. Sepatutnya kita orang plan untuk naik turun dengan tu, dengan kabel car. Sekali kabel car ambil kau. Supaya kita orang ubah fikiran untuk tidak naik kabel car. Baiklah. Kita ke sini. Allah. So, nak gerak balik.